Jadi kedua-dua pasukan, terutamanya bagi pasukan Atletik FC yang menurunkan kesebelasan utama mereka, iaitu Amin di bahagian penjaga gol dan juga Indra Putra Mayudin yang beraksi sebagai kapten pasukan dengan formasi 4-3-3 yang dipimpin oleh Ketua Jurulatih mereka Nazrul Irwan Makmur, yang diharapkan akan memberikan saingan dan akan mampu mengutip 3 mata pada malam ini. Manakala bagi pasukan Melaka FC pula yang dibimbing oleh K. Devon yang menurunkan kesebelasan utama mereka dengan formasi 4-4-2, iaitu Syaiswaran di bahagian penjaga gol dan juga Azim dan juga Fusaini yang berada di bahagian serangan untuk memastikan Melaka FC akan pulang dengan 3 mata untuk perlawanan pada malam ini. Jika diimbas pada minggu lalu, pasukan PT Atletik yang berada dengan keputusan seri 1-1 bertemu dengan Bunga Raya Damansara dan juga Melaka FC yang tidak beraksi pada minggu ke-7. Tetapi pada minggu yang ke-6 lalu mereka mencatatkan kemenangan yang gemilang 3-0 ke atas UiTM United. Mengatasi 1-2 pemain. Sepakan percuma PT Atletik, 1 lambungan terus. Untuk Nasir. Husaini yang berada di sebelah kiri, 1 crossing. Untuk pasukan Melaka. Mujur saja terkena tiang. Bijak kali ini Husaini. Baik, tolakan dilakukan pasukan Melaka yang cuba untuk melakukan percubaan di sebelah kanan tiang gol. Masih Basharudin. Baik kali ini untuk pasukan Melaka, Azim Rahim. Ruang untuk pasukan Melaka, mujur saja berjaya. Lintasan yang dilakukan oleh Latif Suhaimi di saat-saat yang begitu tepat. Satu lambungan ke bahagian far post. Ada ruang untuk Melaka. Nick Amin yang cuba untuk melakukan tepisan. Tapi masih lagi penguasaan untuk pasukan Melaka ketika ini. 1 percubaan terus. Tapi tersasar sedikit saja di sebelah kanan tiang gol. Baik kali ini Syamil Ghani di sebelah kanan untuk PT Atletik. 1 percubaan. Dan itu dia jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nur Syamil Ghani. Dia menghukum pertahanan pemain pasukan Melaka dengan jaringan menerusi rembatan kaki kiri. 1 lambungan oleh Nasir ke bahagian far post. Dan itu dia tiupan whistle oleh Mursyid Barum untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Dengan keputusan semasa PT Atletik FC 1, Melaka FC 0 hasil jaringan oleh Nur Syamil Ghani pada minit ke-44 yang memisahkan seketika di antara kedua-dua pasukan. Jadi mungkin sewaktu masa rehat sebentar tadi, amanat yang telah pun diberikan oleh Nazrul Irwan Makmur dan juga K. Devon untuk pemain masing-masing. Dan juga sedikit perubahan taktikal yang ingin dilakukan. Satu lambungan oleh Azim terkena palang. Masih lagi untuk pasukan Melaka. Susulan yang cuba dilakukan oleh Husaini Isah. Amri Yahya di sebelah kiri. Lambungan untuk Indra Putra. Syazwan Zainon. 1 percubaan terus yang sedikit saja melewati palang gol. Clearance panjang untuk mendapatkan Adam.
Baik kali ini Indra Putra. Ada larian oleh Amri Yahya di sebelah kiri yang kosong. Satu percubaan oleh Amri. Belakang semula untuk Haziq. Satu lambungan. Tandukan yang berjaya dilakukan oleh Azim Rahim. Izharuddin untuk sepakan ini. Tembungan bahagian near post, tandukan yang berjaya dilakukan. Tembungan oleh Nasir. Ada ruang kali ini untuk pasukan Melaka, tetapi Nik Amin sekali lagi. Dan itu dia tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini. Perlawanan yang penuh dengan cerita. Perlawanan yang penuh dengan aksi. Dari kedua-dua pasukan. Jadi terima kasih kepada anda yang memilih saluran MyTV mana-mana untuk menyaksikan perlawanan MBSB Bank Championship 2024-2025. Jadi sekali lagi sekian saja daripada saya pengulas anda Hidayat Kadir untuk perlawanan pada malam ini. Dari Stadium Majlis Pemandaran Sepang. Kita akan berjumpa lagi di perlawanan-perlawanan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.